Halo, halo. Halo, halo, halo. Dengar tak, Umar? Ke tak clear? Kalau bracket gini. Clear, clear, clear. Clear, okay. Belum keluar bracket lagi ya. Kata 3.30. 10 minit lagi. Kata ah. Yang ni best of 3 tadi best of 1 ni lah tadi. Yang untuk 28 orang tu. Sekarang ni tinggal top 16. Ada dah. Lawan Anik. Aduh. Lawan Anik. Okay. Lawan Anik juga. Duduk 8, lepas tu dia ambil 16. Oh, ada game tu ingat. Macam mana? Okey tak? Sekarang? Ke kuat lagi? Dia ambil 16 orang daripada 28 tu. Apa nama Discord dia ni eh? Wakil Malaysia 2 sebab kita ramai. Kita dengan Filipin dapat apa ni yang join ramai, jadi dapat dua orang lah. Kalau ikut macam yang hari tu yang SWOT and SHE tu dapat seorang kan. Sebab tu tak cukup 16. Sekarang ni kita dengan Filipin paling ramai, jadi boleh dapat 2. Okay, ikut ni. Kalau aku
Risau jumpa tu je, Cloyster tu je. Aku trauma dengan Cloyster tu. Banyak kali kena dengan Basit. Weh, terima kasih. Like weh. Cloyster dulu keluar. Jadi dia akan set smash dulu. Apa ada rasa seji agak-agak berjadi kan ni. Dia pakai focus sash, dia tak mati lagi. Dan chicken aku ni confirm kemungkinan mati lah. Tahu pelah dua ni lepas ke tak? Tak lepas. Mati. Skilling dia boleh hit sampai 5. Memang mati. Sekejap. Sekejap dia bincang eh. Oh, terima kasih Apan. Like. Terima kasih Bin. Oi, ada. Ramai nampak ah. Terima kasih Apan share. Okay, 1-0. Ada dari channel rumah. Okay, terima kasih Bin bagi star. Belum star, okey lah, cantik lah. Aduh, sekejap. Ini screenshot. Okay, dah screenshot. Okay. Kita ada lagi. Lagi satu kalau menang. Tak. Dan jika ni banyak lemah ni.
Baru satu mah ada. Satu lagi. Yang ni best of 3. Dia cluster lagi. Aduh. Pakai item apa kan dia punya ni? Musikan. Nampak nak tak track. Tengah lawan tu Bin. Yang ni top 16 tadi tengah hari di apa ni dia panggil Swiss round. Yang tu kena lawan di 5 orang. Lepas tu dia daripada 28 orang, lepas tu dia pilih top 16. Yang ni kira top 16 lah, masuk bracket lah. Scene of Battle Festival. Master Cluster ni. Semua Malaysia. Yang ni Malaysia punya qualifying. Malaysia punya qualifying. Kita dapat dua wakil untuk tu. Ada 6 berry juga ni. Ada lagi star. Terima kasih. Terima kasih Bin. 2 star lagi. Ni macam payah lah second match ni. Switch lagi rasanya.
Oh Wan, memang lah. Mula bin, dia nak beli switch tu. Alah, boleh outspeed dia. Tu extreme speed dia. Silap, silap. Silap. Aduh. Okey, terima kasih Wan, 50 star. Ni je lah move recording. Jangan mati sudah. Okey. Seal 2-0. Okay, thank you guys support. Nak tunggu match satu lagi di masalah ni. Okay, jap. Nak update match jap . Okay, 2-0. Sekejap okey. Nampak tak geng? Dia punya bracket tu. Tu kat sini. Rank nombor 6 dan nombor 11. Aduh. Ni dalam tournament ni sebenarnya yang kontroversi banyak dengan player ni Void ni. Void dia main team stalling. Payah gila nak mati. Void tu. Dia main stall. Dia main stalling memang gila-gila punya lah. Refresh sekejap. Dah masuk tu. Sekejap. Tak masuk lagi. Sekejap kena upload media. Tak ada. Tak mudah stream dekat YouTube ni. Kat sini je. Dah tengok lah kalau boleh perhabis stream habiskan lah. Sebab 1, 2, 3, 4 match juga Town agak cantik tapi dia punya Lugia. Aku tak jumpa masa apa ni Swiss round tu tak jumpa pun dia. Tapi memang orang kata kebanyakannya jumpa dia sakit dah. Okey dah. Dah update dah result. Okay, tengoklah result Titos dah habis. Brian Mizi. Bear dengan Isaac. Sunny pun menang.
Ni yang bawah ni map ni basic. Ni Hatchu Gaming lah. Ada. Mesti nanti ambil tu lah. Tapi tu lah, banyakkan game dia mesti lambat. Kalau setiap kali round tu lah, tadi ada 5 round. Setiap kali round mesti better yang siapa lawan dia mesti yang last sekali. Tu. Apa ni, update result. Tapi sebenarnya yang wawa tu, dia buat macam tu pun. Aduh. Next lawan Void. Lawan dia pula. Kena jumpa dia. Orang tengok aku ni. Sakit juga tapi cakap dah dulu. Baik tak ada pula. Jumpa dia sekejap Sekejap Okay gang, kena lawan bot ni. Lagi, kita tunggu dia masuk tu. Tadi dia lawan siapa tadi tengok balik bracket. Lawan Hatchu. Hatchu ni antara aku kalah juga tadi dengan dia. Kira top 8. Tak boleh tidurkan dia. Hatchu cakap tak boleh tidurkan dia tadi. Ni Umar, Pokemon dia pakai ni Pokemon favourite kau lah, Lugia. Mulalah tengok tadi macam mana dia main Lugia, Umar. Kau kan suka Lugia. Tak ada. Masih kat Discord je. Aduh, terima kasih. Terima kasih like. Tak tahu ni penentuan top 8. Top 8. Tak, Team Void ni agak susah. Dia main stall. Pokemon dia memang jenis-jenis muka tu Lugia dia lah paling tu kerah kali tak silap. Aku dah tak ada dark move. Harap dengan ni dah. Lugia rasanya Lugia dia tak ada acrobatic kot. Aduh, aku dah tengok dia punya.
dia. Tak move dia pakai Kamai. Ice Beam tu. Mana dia ni? Kamai, Ice Beam, satu tu. Item leftover pula. Dia dah masuk-masuk ni. Keluar dia. Muka dia nak start pukul 4.20 pula. Okay, kalau dia start 40 masak kat belum dia. Oi, terima kasih Kai. Jadi semangat. Itulah. Down juga sebenarnya kan. Bila tengok-tengok jumpa si Void tu. Kalau tak jumpa Hachu. Okay shit kot. Tapi Hachu pun padahal first time dia kalah dengan dia. Tapi okay boleh revenge. Tengah tu. Okay, terima kasih Ash. 30 star. Alhamdulillah banyak rezeki ni. Kita tunggu je lah dia ni. Sebab kalau ikutnya schedule start pukul 4.20. Tapi boleh je nak start awal sebab semua dah detail dah bagi dah. Satu dia tengah open. Dia tak tahulah kalau dia nak skema juga nak masuk. Ada 2 match lagi belum habis. Kurama dengan Basik. Lepas tu Koyum dengan Isaac. Okay, terima kasih. Oi, banyak star ada lagi ni. Panjang tu. Ada pin ni. Oi, ada star lagi. Hai. Kita pin yang panjang-panjang ni kan. Give up. Okay. Tunggu je lah. Takut dia nak match up pukul 4.20 sebab kalau tengok kalau tengok itu dia tu pukul nampak itu pukul 4.20. Belum. Kalau boleh salahkan dia sejarah ni. Ni Otai ni Sunny Young ni Otai. Otai. Sekejap
Ada geng kejap iklan jap tu lah kadang-kadang malas sikit nak stream ni. Ha, sekejap Tak tahu lagi tak tahu lagi tu Sani lawan siapa. Dia kena tunggu atau ada Basit ataupun Kurama. Lolo, sorry. Nak berak pula ni. Ah, uh, Basit tu, ya. Yang Nihon tu, duduk Jepun. Dia tengah belajar. Dia pun kali ikut sebenarnya, dia tak nak join. Mula-mula. Lepas tu, dia kat dia stress buat tesis. Dia pun, apa ni, dia pun join juga. Sempatlah sehari sebelum training dengan dia. Team dia tu solid juga sebenarnya. Oi, dia kalah. Masih kalah dengan Kurama. Ikan koyum lah satu gini. Oi, Basit mengaku kalah. Basit pula. Apa ni koyum? Okay, confirm lah. Yang atas ni, Kiri Uzu, Ziheng dengan Ignitos. Ignitos ni siapa tak tahu. Yang ni Isaac lawan Brian. Void lawan aku lah. Tu Sunny dengan Kurama. Sunny ni yang tahu BTC ni. Banyak juga belajar daripada diorang. Tu. Dia tunggu je lah. Match lagi satu ni. Yang ni tunggu juga ni. Tunggu update lagi sebab. Luar lojak sekali ni. Tengah menunggu. Alhamdulillah.
Double dia tak buat double. Itu apa ni? Double dia buat untuk Sword and Shield itu. Bulan 9 ke bulan 11 lupa lah. Yang tu kan aku join, lepas tu lupa submit shift. Dah sekali dah habis target. Kena reject gitu je. Main double. Aku sebenarnya ni first time tau join apa ni? Single. Sebelum ni memang main double dia. Tengah study ni. Terima kasih. Koyak-koyak tu macam mungkin akan datang kot bin. Dia nak buat double. Yang ni pun kalau ikut sebenarnya rancangnya bulan 12 rasanya. Tapi dah tunda sampai sekarang ni. Minggu depan sebenarnya ada double untuk Sword and Shield. Yang dapat lawan 3 kali. Dapat Shiny Articuno, Shiny Gala Articuno. Apa Gala Shiny Articuno? Shiny Articuno Gala form. Pelik-pelik pula, macam-macam pula aku. Lawan 3 match dapat. Ya, ni kan makan aiskrim lagi. Tu mama makan coklat. Nampak tak? Betapa banyak gangguan dia nak stream. Okay, hasilnya lawan kita dah sampai. Ini dia yang dinanti-nanti. Nah, rasa macam kita tengoklah macam mana result dia nanti. Jadi Lugia dia yang sakit otak sebenarnya. Ayo. Kita dia tak. Okay, penentuan adakah kita akan masuk ke top 4 ataupun sangkut di top 8. Tunggu. Umar tak pasal mesej dia. Tadi first game Basit jumpa Sunny. Yang tu first game tu Basit menang. Lose combat.
Semana lah. Mampus. Oh. Pening juga lawan tim dia ni. Mana nak adapt sebetul lagi. Mati juga. Oh, kalah ni. Warga dah pintu. Macam kena teruk kan ni. Ni satu kalau dia bangun ni dia tak bangun habis. Yalah. Sakit. Belum sakit. Antara top juga orang pakai. Okay, kita baru first match. Ya ni dia. Presiden tak boleh. Oh, tak. Tahu masalah sport ni dia accuracy dia 100% tau.
Flinch Togekiss. Begitu lah. Nasib juga. Dah kena. Kalau tak kena. Untuk spam slash dia sebenarnya dia pakai. Mesti dia switch lagi apa dia. Dia akan switch. Potong. Switch. Mesti orang bosan tengok keluar masuk. Harap-harap dia tak pakai sport. Tu je. Yes. Itulah. Aku single sebenarnya suka lemah main. Jadi kamai. Aku tu dulu. Ni rumah punya favourite ni. Moment of truth. Tak mati siap. Yelah, tu lah mati sikit. Memang dia ada rules. Move dia rules. Command apa ni, apa nama ni, command ice beam rules dengan cakap dah. Terus combine dengan ice beam. Lepas tu dia apa benda dah.
Jenuh nak aku habis. Itulah mah. Member ni pun banyak dah seksa. Dia pun jadi isu juga tau. Jadi game dia tak terlampau lama. Sepatutnya 20 minit. Oh lama. Tak menang lah ni. Hari lagi kan, menghampakan. Sangkut dekat top 8. Tapi ni okey, skip game dua kan. Game pertama kalah teruk tu. Tak expect dia pakai Breloom dulu. Okay, thank you guys buat join. Gini lah dia. Inilah dia. Okay, kita tengok sama-sama, kita tengok Black Cat. Inilah dia. Display sekejap. Sunny pun menang. Beraya menang. Tinggal Kyuzu. Okay lah, sangkut dekat top 8. Inilah dia perjalanan kita. Boleh lah apa ni, buat tim Dogia. Tiga macam situ tu. Kalau ikutnya, ada team spread dia. Sebab dia orang bagi, sebab nak tengok. Sebab yang ni, kita awal-awal kita kena submit semua tau. Oh, terima kasih Umar. 20 star. Okay, dia sebelum berapa hari sebelum 2 hari sebelum kita kena submit team. Apa yang kita pakai, apa yang boleh kita pakai. Lepas tu dia akan sekejap. Ambil lah. Lepas tu dia kita kena submit kan, dia punya move legal ke tak, Pokemon kita tu boleh pakai ke tak. Lepas tu baru dah boleh masuk. Kalau tak silap 10 hari bulan tu 10 malam kena back key lah. Bin, bukan Grab Korea. Saya adalah seorang guru sahaja. Cikgu sahaja, bekerja sebagai cikgu. Tak guide Korea pun. Kenal Umar pun sebab dalam grup Switch tu lah. Switch tu grup Pokemon lah, lupa lah. Nak gunting. Sampai dah. Dalam ni ada game baru ni. Sekejap lagi Switch kena take over. Kita unboxing dulu. Ni. Saya nak buka dah. Kita buka lah. Sambil live kita unboxing ni tadi. Baju apa tu? Baju Ahmad. Apa macam baju Ahmad? Sampai dah. Dia punya Mario Odyssey. Dia beli daripada Dazrol. Betul-betul tu. Kena sebab Pokemon. Pokemon menyatukan kami. Jadi kadang-kadang tu lah kata tak, game Nintendo ni berbanding dengan game kena PS. Aku memang dari dulu asalnya daripada orang main PS.
Lepas tu start pada Nintendo tu. Kita nak main Pokemon lah. Beberapa pun tengok daripada dulu sampai sekarang. Nak evolve apa ni, Hunter, Machoke, semua kena ada member untuk trade. Tak ada member trade, tak ada evolve. Jadi kena ada member. Kena macam tu lah. Macam Ash tu kena dia asalnya sebenarnya sebab dulu masa KP aku jual NSO, dia salah seorang daripada dalam grup aku sampai sekarang, pelanggan setia dia. Okay lah geng, nak kena melayan anak sikit. Okay, minta maaf lah tidak mengecewakan anda semua di top 8, gagal di top 8. Kiri Uzu ni power kat Kiri Uzu ni, nanti aku kalah dalam tu. Kiri Uzu ni aku lawan dia kalah. Initos ni menang dengan dia. Isaac tak pernah jumpa, Brian tak jumpa, Saniyong dengan Kurama ni tak pernah jumpa. Kita dah masuk top 4. Top 4 tak tahulah dia orang tak stream biasanya. Dia orang jenis record dia orang punya match untuk dia orang punya macam study lah. Yang game-game ni game pro game otai. Saniyong ni, Void ni tak kenal. Void ni baru kenal juga dalam tournament ni lah. Itulah anak tak sabar lah nak main Odyssey tu. Okay geng, kita jumpa lagi dalam next stream. Okay Kau ada apa nak sembang lagi geng? Okay, see you on next stream. Okay, terima kasih star yang bagi star dia Bin, Kai, Tok Wan, Umar, semua bagi star. Alhamdulillah, terima kasih. Ash, tak lupa juga Ash. Semoga dia murahkan rezeki lah semua. Okay, bye bye. Assalamualaikum.